anda bersama dengan Vid Daily. Sekarang ni kami berada di depan Ahmad Lim Black Pancake di Seksyen 1 Wangsa Maju ni. Hari tu kita orang ada tengok dia punya Instagram. Memang dahsyat betul dia punya pancake ni dengan topping dia apa semua kan. Nak tahu betul best ke tak makan dekat Ahmad Lim Black Pancake ni? Jom ikut saya. Okay, inilah dia black pancake yang dah pun saya order. Lebih kurang masa untuk order ni 15 minit macam tu. Kalau anda order, anda akan dapat kotak macam ni lah Memang presentable, design dia pun cantik. Dekat kotak ni korang akan nampak ada penanda buku siap. Okay, yang saya order ni lah dengan topping cheddar cheese. Kita buka dulu. Oh lama memang dahsyat lah. Boleh bau cheese. Memang banyak letak. Ini kalau nak makan, jangan ngada-ngada nak makan seorang. Korang boleh makan 2 ke 3 orang. Tak ada halnya. Okay, kalau anda nak order, ada dua style of pancake. Ada yang black pancake dan juga ada yang original pancake. Yang black pancake ni dia campur dengan cocoa powder. So anda boleh rasa cocoa sikit. Gebu dia punya pancake ni, kau tengok. Korang boleh rasa cheese yang sangat-sangat padu. Mula-mula saya ingatkan pancake ni dia macam padat. Tapi bila dah gigit, saya dah kunyah, dia tak terlalu berat sangat. Okay? Dia tak terlalu muak. Kau boleh rasa dia punya lembutnya pancake ni. Memang padu dia. Bahan yang diorang gunakan memang tak kerekut. Dengan harga RM35 ni sangat-sangat berbaloi. Kat depan saya sekarang ni ada pancake Nutella original. Dia punya pancake dia original dan juga dia punya topping ni Nutella. Dan anda sebenarnya boleh tulis nama kalau anda ada nak buat hari jadi ke ataupun nak bagi hadiah dekat kawan-kawan kan. Boleh tulis gunakan piping bag yang mereka sediakan nanti. Piping bag ni mereka akan charge RM5 sahaja. Berjaya. Not bad kan sebenarnya aku buat ni. Dan anda boleh custom tulisan ni ikut kreativiti anda. Okay, saya nak rasa dulu pancake Nutella original ni. Nutella ni memang tak kedekut langsung. Memang padu babe. Ada rongga honeycomb dekat dalam pancake ni. Itu yang membuatkan pancake ni tak rasa muak ataupun tak rasa berat. Dan tekstur pancake ni sangat-sangat lembut dan gebu. Dengan gabungan rasa Nutella yang sangat-sangat banyak dan juga pekat ni, memang padu gila. Mereka juga ada cawangan di Bandar Baru Bangi dan juga Pusat Komersial Seksyen 7 Shah Alam.